tilapia, ikan goreng, masak lemak, ikan sungai, ulam, sambal. Okey kawan-kawan, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ila Kulaan JJCM. Okey kawan, hari ni aku nak pergi makan nasi talam. Dekat mana? Tunggulah video ni sampai habis kawan-kawan. Okey kawan, kalau kawan-kawan datang ke Batu Gajah, singgahlah galeri Datuk Lat. Di sebelah dia kawan, Silver Lake. Boleh shopping-shopping kat sini. Yang ni Silver Lake. Okey kawan, kita luncur, kita makan nasi talam. Okey kawan, kalau kawan-kawan dari Gopin nak ke Batu Gajah, jangan lupa kawan, singgahlah sebentar ke Keli Kasa. Okey kawan, kita luncur nasi talam. Kita dah sampai simpang ke Warung Nasi Talam Mak Tam. Masuk ke dalam ni berapa kilometer bang? Lebih kurang 3 km lah. Jauh juga. Kita ni ikut Google. Belok ke kanan, belok ke kiri, entah ke mana-mana beloknya. Redo je lah. Tapi sampai juga kawan-kawan. Cuma jauh sikit. Tapi kalau ikut Tasik Raban, dekat je. 1 kilometer lebih kurang macam tu lah. Tapi ke depan lagi lebih kurang sama je. Jauhnya lebih kurang sama juga. Cuma dia daripada simpang nak masuk tu dekat. Itu je beza dia. Cuma jalannya tak ada hutan sini lah. Kalau sana tu kampung lah. Betul. Jalan ni banyakkan keliling macam kebun. Okey kawan, apa kita luncur nasi talam.
Okey kawan-kawan, kita dah sampai dekat warung nasi talam Mak Tam Lenggong. Jom kita tengok. Bakul ikan apa cik? Talapia. Oh, ni tenggalan. Oh. Mana-mana tak mana? Nyanyi kan duk. Ini set nasi talam ni. Berapa satu set? Ha? Berapa satu set? Satu set RM40. RM40. Dah dah habis dah. Tak tarik. Awak naik apa? Nak kena tengok ke apa dek? Tengok boleh ke dek? Lauknya sama juga. Ambillah satu set kita Talapia bakar. Ayam bakar. Oh, ini kalau nak minum tambahan. Tambahan ada sekasang ayam bakar, kari daging dengan nasi talam hitam. Oh. Ambil jadi satu set dah. Tengah lain sudah itu kena ikut saiz lah. Akak dengan set RM40 tu satu. Tak ada. Semua banyak. Buatlah sama dek. Dua lah. Satu set tu boleh makan 4 orang. Ha? Oh, tambah je ayam. Kita tambahlah nak. Boleh makan 4 orang. Ingatkan satu. Boleh makan 4 orang. Jadi maknanya bolehlah tambah ni. Tambah ayam orang satu, ayam 2. Ayam 2. Ayam. Ayam. Betul. Itu je. Air dek, air. Air sekali dah. Air dia sekali dah. Sekali kasih air ni sekali dah. Satu set. Satu set. Dek, air kosong dek. Gila lah kau satu set apa nak makan. Kan kan. Sebab kat situ ada 2 jenis ikan. Dah buat setnya. Adik ni dah hantar nasi. Boleh rakam dek? Boleh. Nak tengok apa set dia kat ini. Ini set dia kawan-kawan. Ada kerabu dek ah. Kerabu, talapia, ikan goreng, masak lemak, ikan sungai, ulam, sambal. Mantap dek ah. Ini adik siap nasi. Ini adik siap ayam. Ini menu tambahan Ini dia. menu tambahan. Ayam bakar Ayam bakar. Kalau satu ahad adalah tambahan daging kari, daging masak hitam. Adik dia kata ada kalau hari Ahad ada tambahan daging kari, daging masak hitam dia. Hari Jumaat cuti dia. Jumaat cuti. Boleh datang ni dekat apa nama dek? Kampung Kalaikan, warung nasi talam Mak Tam. Boleh ramai datang sini. Macam-macam ada. Pepek ada. Buah-buah ada. Pakcik yang tengah bakul ikan. Pakcik bakul ikan. Pakcik kata dia ada talapia, abang kata tadi. Ikan penggalan. Ikan sungai.
Udah tu. Ayam ni tak ada. Tadi ada breakfast kan? Angkat dia cari ayam. Ya, ini kewa ini kan? Tadi tak ada. Tak tambah. Ini kita lebih lah. Dah cakap lah. Cakap lah. Ha? Yang pancake dia apa dah? Yang pancake ikan kalpia eh. Ni yang ayam dia tak ada. Ayam ni tak ada Itu pancake. dia yang tambahan. Yang pancake ini ulam, ikan asin, gulai apa ni? Lemak. Dia kata dia Serabut, sambal nyok, sama belacan. Ni. lepas tu RM40. hari Ahad ada tambahan ayam bakar dengan apa tadi? Tak tahu nasi kan? Apa ke namanya? Daging kari, daging masak hitam. Tapi kalau Ha? dalam 4 orang Makan kan? makan apa dah? Ramai ni. Terima kasih. Habis tak ni. Kalau bagi aku setalam ni 2 orang. Ya, tambah sikit tak nak kan? Nak tengah makan kan? Mana nasi ni? Tengok dah. Apa je dah tak nak. Ke package mana mau ya. Ambil je kan. Dua kali naik ni. Naik boat. Oh ya. Betul ni motor ke sini. Daripada ni? Pada Perembah kot? David? Pada Ke Kuala. Kuala. Batam mana dulu? Dekat situ. Tunggu lah. Siapa tu? Ni, belum lagi. Belum nanti dah. Kita ada
Okey kawan, kalau kawan datang ke Lenggong, jangan lupalah singgah ke Tasik Raban. Tasik Laban. Tapi kena ikut jalan lama kawan-kawan. Kalau ikut jalan baru tu memang tak jumpa tak tempat jumpa ni. lah tempat ni. Ikut jalan lama, boleh singgah dekat Tasik Raban ni santai-santai. Ada juga orang jual-jual barang makan, kepek-kepek, air minum. Ada gazebo juga kat situ, boleh lepak-lepak. Kadang dekat gazebo tu ada orang berkelah. Bawa nasi, bawa apa, dia berkelah kat situ. Ada kadang-kadang tengok orang mancing. Seronoklah, cubalah singgah. Kalau lalu jalan lama, singgah kat sini. Okey kawan, kita luncur balik ke Batu Gajah. Tempat ni memang menarik dah. Betul. Boleh cuba singgah sini. Tengok kawan, tempat ni. Tasiknya memang cantik Cantik. Okey, sambil kita nak balik, kita singgah sekejap kat Kuala Kangsar. Kita perkena Laksa Kuala. Okey kawan, ini pun kami ikut jalan tikus. Kami tak ikut Pekan Kuala Kangsar ya. Kami ikut dekat highway. Kami ikut jalan tikus lah. Kedai ni kawan betul-betul dekat belakang highway je. Ikut lorong kecil. Motor je lah boleh lalu situ. Motor je lah. Kereta memang tak boleh lah. Sebabnya kereta kena bayar tol lah. Ni pun hari siapa? Abeli dengan Kak Nina ajak kita orang makan laksa kat situ. Ni kita repeat lagi sekali. Kalau ni ngam-ngam motor je kawan. Jalan tikus orang cakap. Boleh.
Dah buka ke? Dalam sikit. Dalam. Dalam ni. Dah ada ke tak lasar kan? Dek, lasar dah ada, Dek? Sarang. Ada sana je sor. Ni. Ini elok ni. Hmm? Di sini. Ni aku nak cincau aja. Kalau air cincau, cincau. Awak nak apa? Situ kosong. Aku tahu makan. Boleh tak gini tahu. Kita dah nak lupa. Minum cincau kosong dek dua. Cincau. Asal-asal ada dek. Asal-asalan satu. Ha? Nak kali tu. Apa? Clean. Sama. Apa ambil asal sarang? Sama. Laksa sarang telur kan? Ha. Biasa je. Satu laksa sarang, satu laksa biasa. Makan nak cincang. Awak nak cincang tak? Kenapa dia tadi? Kenapa? Ha. Syah, ada kenapa? Kenapa? Cincau. Sama lah. Yang biasa tu kosong. Biasa. Ada je. Apa sulit ni telefon ni? Ha. Di sini kan. Saya ingat dua ini pisang tak ayo. Beri tarik pindah. Laksa sarang. Pindah sarang. Laksa sarang. Laksa licin. Laksa licin. Okay kawan, kita kena laksa dari laksa Kuala Kangsar. Tapi bukan dekat Pekan, dekat belakang highway. Belakang highway Kuala Kangsar. Ikut jalan shortcut je, jalan tikus. Jalan tikus. Kena apa? Laksa sarang. Dia pisang. Soalnya sarang. Oh. Tak ni untuk sedap. Oh ya. Apa batuk tu kan? Sedapnya kawan-kawan. Dia tak nak kawan. Bismillah. Sedap wang. Sedap. Limau. Makan lagi. Sedap kan? Sedap. Rasa sarang. Ada sarang. Dia rebus ada, mi kari ada, mi sup ada. Ha? Ya. Udah makan nasi tu tadi. So Tak jauh jeruk ke? kurang sikit air sedap Kan? Sedap. Kawan-kawan kalau nak datang dekat betul-betul dekat belakang ni tol Kuala Kangsar. Jalan nak pergi ke Parit. Parit Parit kan? Parit lah. Jalan pergi Parit kan? Kuih-kuih pun banyak. Satu ke Kuala Kangsar, satu jalan ke Parit. Sedap kawan. Mantap. Setakat ini video kami.
Jumpa di video yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel kami. Bye. Kenapa aku awak naik kan aku dah. Dah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey kawan, kita luncur balik.